Makan patin hidup-hidup. Dah tu pula segar-segar dia masakkan steam untuk kau. Bayangkan makan panas-panas. Tapi bukan patin masak tempoyak, okey? Kawasan Kandang Ulu ada pot ikan patin. Tapi biasa kita dengar patin pais tempoyak kan. Sini ada patin pais. Cuma yang bestnya diubah sikit. So nak tahu apa dia? Jom layan. Inilah dia patin pais Nordan. Terletak dekat Kundang Ulu Gerisik. Yang mana pernah dengar patin pais Nordan dekat Bukit Kepong? Ini cawangan kedua dia. Tempat ni kalau tak silap saya masih baru buka lagi. Yang paling popular patin steam tauco. Tapi bukan versi Pahang. Yang ni versi Johor. Sama juga dengan patin pais ni. Kalau tengok set macam ni kau makan memang puas hati. Yang bestnya jenis patin ni masak manis-manis pedas. Tapi jujur cakap lah, rasa dia memang tak mengecewakan. Dengan isi patin dia pun manis-manis. Kira orang kata masak dia memang padu lah juga. Yang ni satu lagi patin pais. Yang ni bukan versi tempoyak tau. Kalau tak salah dia masak ni versi style macam asam pedas sikit. Walaupun dia nampak cair sikit, tapi rasa dia memang kek. Serius, memang tak mengecewakan. Dalam set ni juga ada udang galas sekilo. Selain tu juga ada ikan patin goreng. Senang kata dalam set ni memang banyak ikan patin je kau akan jumpa. Selain tu juga ada sayur pucuk paku. Dan yang ni saya tak pernah jumpa, ikan lais. Nampak pelik kan? Tapi bila makan rangup. Okay guys, spot tempat makan ni betul-betul sebelah Sungai Muar. So jangan risaulah, kalau korang nak beli patin direct kat dia orang pun boleh. Memang tak rugilah kalau korang datang ke sini.